bunga melur dalam jambangan, di tepi tasik menjadi hiasan. Pantun dicipta buat kenangan, semangat membaca aku terapkan. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Siti Syazira binti Biding, berusia 17 tahun dan bersekolah di Sekolah Menengah Kebangsaan Simpang Bekok. Saya merupakan peminat daripada novel-novel seram berbahasa Melayu. Saya telah menerokai sebuah novel seram yang bertajuk Rahsia. Novel ini diciptakan oleh Faizal Sulaiman dan mempunyai 165 halaman bercetak, juga merupakan penerbitan buku fiksi Sejati Berhad. Buku ini melibatkan 5 watak utama, iaitu Arif, Tajul merupakan sahabat masa kecil Arif, Faz sebagai teman wanita Arif, juga Melissa sebagai teman wanita kepada Arif. Arif merupakan cucu sulung daripada datuknya, iaitu Sumardi, telah diarahkan balik oleh emaknya untuk menjenguk atuknya sedang sakit uzur. Sebenarnya Sumardi telah disakit oleh Dr. Pagar supaya diubati dengan lebih segera. Dr. Pagar juga telah mengesahkan bahawa Sumardi seharusnya telah meninggal, masih bertahan hidup sehingga kini. Arif bersama rakan-rakannya telah menemukan misteri di balik kejadian ngeri yang berlaku di rumahnya. Datuk Sumardi mempunyai kekasih hati yang merupakan penari Inak Rinik bernama Dewi. Melissa yang mempunyai deria keenam, iaitu penglihatan yang tidak dimiliki oleh manusia biasa, diperlukan dalam kumpulan Arif untuk mengungkap misteri di balik kejadian ini. Tidur malam mereka dihantui oleh mimpi ngeri yang didatangi oleh seorang wanita cantik menari bahagia di suatu majlis keramaian. Mereka berusaha bersungguh-sungguh untuk mencari jawapan daripada kisah misteri yang telah mereka lalui selama ini. Melissa merupakan sahabat Arif, sebenarnya anak kepada Dewi, iaitu bekas kekasih Datuk Sumardi. Melissa berusaha menyesatkan rakan-rakan yang lain sebagai bentuk pembalasan dendam terhadap arwah datuknya yang melakukan sebuah kesalahan di masa lalu kepada emaknya, iaitu Dewi. Dewi sebelum ini telah mengarahkan Melissa untuk memporak-porandakan keluarga Arif agar mereka tidak hidup bahagia. Tapi Arif ini bijak. Kita seharusnya berpandukan hidup dengan ajaran Islam. Akhirnya Arif menemui bahagianya bersama isterinya dan dikurniai dua orang anak. Datuk Sumardi pula kini telah selamat dikebumikan, sejurus selesai dari silam yang telah mereka rukai. Sekian, terima kasih.